Program Diploma Teknologi Lemak dan Minyak (DFO) di Politeknik Tun Syed Nasir memberi fokus kepada kajian dan pemprosesan minyak serta lemak yang digunakan dalam makanan dan produk harian. Pelajar belajar cara mengekstrak minyak daripada sumber seperti kelapa sawit, kedelai dan bunga matahari, serta bagaimana minyak diproses, ditapis, diuji kualiti dan diperbaiki supaya selamat serta sesuai untuk digunakan. Mereka juga mempelajari asas kimia minyak, teknologi pemprosesan, kawalan kualiti, serta cara operasi industri penapisan minyak. Peluang pekerjaan. Graduan DFO boleh bekerja sebagai QC, QA, Production Supervisor, Technical Assistant, R&D Assistant dan Halal Executives. Peluang kerja tinggi sebab Malaysia adalah pengeluar utama minyak sawit. Jadi permintaan tenaga kerja dalam bidang ini memang stabil dan luas. Industri. Graduan boleh bekerja dalam kilang penapisan minyak sawit, kilang minyak masak, margarin shortening, kosmetik, sabun dan industri oleokimia. Antara syarikat besar yang terlibat ialah Sime Darby, IOI, FGJ, KLK dan Mewah Group. Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail, PTSN, menawarkan beberapa kursus utama yang berfokus kepada bidang kejuruteraan dan teknologi. Antara kursus yang ditawarkan ialah Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Instrumentasi, Diploma Kejuruteraan Kimia, Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Petrokimia, Diploma Kejuruteraan Proses, Petrokimia, Diploma Teknologi Kimia, Lemak dan Minyak, serta Diploma Teknologi Makanan. Semua kursus ini direka bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi, berdaya saing dan mampu memenuhi keperluan industri moden, khususnya dalam sektor kejuruteraan dan teknologi kimia. Dalam video ini, kami akan memberi fokus kepada kursus Diploma Teknologi Kimia Lemak dan Minyak, DFO. Kerana sebentar tadi kita telah didedahkan dengan lebih mendalam tentang apa itu DFO serta kepentingannya dalam bidang industri. Sekarang mari kita lihat tentang syarat kemasukan program diploma, DFO, di Politeknik Tun Syed Nasir, PTSN, ialah pemohon mestilah warga negara Malaysia, lulus sijil pelajaran Malaysia, SPM atau setaraf, lulus bahasa Melayu dan sejarah, serta memperoleh sekurang-kurangnya 3 kepujian dalam mana-mana subjek. Selain itu, calon tidak boleh mempunyai ketidakupayaan penglihatan, pendengaran atau fizikal yang boleh menyukarkan pembelajaran. Jomlah masuk Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail sebab poli kita sahaja menawarkan Diploma Teknologi Kimia, Lemak dan Minyak di Malaysia. Kamu tidak perlu latar belakang sains tulen untuk mengambil program ini. Jangan risau kalau sains kamu tidak beberapa bagus.